Cerita pasal signal. Ada orang komen motor tak payah bagi signal ke? Okay, saya nak cerita macam cara saya bawa motor lah. Memang lain dengan cara saya bawa kereta. Dia signal ni bagi saya lah, apa, semakin besar kenderaan tu semakin penting signal dah. Okey. Motor ni dia kecil. Kalau saya bawa motor pun, kalau setakat saya nak silok sikit-sikit tu, memang saya tak bagi signal lah. Tapi kalau memang nak tukar lorong secara drastik, tu memang saya bagi signal. Contoh ada satu video yang komen tu lah, memang saya tak bagi signal sebab saya baru lepas potong dan belakang saya tu tak ada siapa. Kalau belakang saya tu ada motor lain, selalu motor lah, sebab motor suka potong kiri kan. Memang saya akan bagi signal ikut keperluan. Itu cara saya lah. Orang lain mungkin cara lain lah, tapi sebetul-betulnya tu kok mana pun kena bagi signal lah. Kalau kita nak bergerak kiri ke kanan, tak kira motor atau kereta. Tapi motor ni orang kata dia fleksibel sikit. Dan itulah cerita dah.